Aku ajarkan kepada kamu, baca doa ini pada pagi dan petang. Tengok tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan dah pernah dengar doa ini tapi tidak amalkan. Doa ni masyhur, sangat masyhur. Tak pelik doa ni. Apa dia? Doa untuk menghilangkan stres, dan yang kedua untuk dilangsaikan hutang dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pemudahkan jalan. Nabi pun ajak, wahai Abu Umamah, tiap-tiap pagi dan petang bacalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri. Nampak? Ramai hafal. Tapi amal tak? Tak amal. Sikit je yang amal. Amal pagi petang, yakin dengan Allah, Allah uruskan. Berkata Abu Umamah, fafa'altu. Fafa'altu. Apa maksud fafa'altu? Aku buat apa yang Nabi ajar. Selepas hari itu, sehari je. Selepas hari itu, Allah mententeramkan jiwaku, tenang, dan Allah memudahkan aku untuk membayar hutang.